So hari ni kita akan ambil report card yang bawah ni, warna pink ni. Kita tengoklah apa dia jadi. Sis nervous. Okey, kita masukkan Mami. Hai teacher, nak saya teacher Wan pun. Okey, buat dah boleh dia tak ambil report card. Okey, jom. Hai, kalau body ni kena minta saya kena A lah. Saya bersama. Salam. Tak apa. Thank you so much. Thank you much. Okay, bye. Alhamdulillah. Report D dah selesai. Alhamdulillah report ni pun memuaskan. Okay, kalau memuaskan kita bolehlah pergi makan aiskrim guys. Jom kita pergi makan aiskrim. Nak kasih tak? Nak? Bye bye teacher tu. Bye bye. Bye bye. Bye. Terima kasih. Balik dulu Okay. Saya pelakon. Dia okey dah tu. Minggu depan ni nak check gula tak ke hospital. Okay, I nak tunjuk ini dia Skinel Collagen Peptide Serum. Ini adalah serum pertama mereka. So saya baru order sebab saya punya dah habis. I nak tunjuklah cara-cara pakai dia. Pakai dia tiap kali lepas korang dah cuci muka, dah mandi semua tu. Ya, bentuk dia macam ni. Tinggal buka depan, ya, tak perlu nak susah-susah, dia dah memudahkan tu. Macam tu. Okay, lepas tu goncang sikit, ya, nampak. Ni dalam ni ada 30 ml. Apakah kebaikan? Kebaikan serum ini, nampak dia keruh-keruh sikit. Collagen peptide, seperti kita tahu collagen akan repair kulit. Dan buat yang ada jerawat, jeragat, memang boleh hilang sis. Muka Nanak ni sekarang ni flawless macam ni sebab Skinel ni lah bertahun-tahun dah pakai. Okay, urut-urut sikit muka tu bagi dia meresap. Ini kalau nak letak makeup ke apa lepas tu tak ada masalah. Okay, nampak? Nampak tak? I tak makeup ni. Muka dah bersih macam ni. Tapi serum ni kalau korang pakai hari-hari memang jeragat, jerawat semua boleh hilang. So kalau korang nak kulit cantik bersih, ambil ni, beli satu set yang ikan jerung warna biru tu. Okay? Bye!